Welcome back to Safrish Success Story Podcast untuk episod yang ketiga. So untuk episod kali ni kita bersama dengan the one and only top performer di tim Safrish, Rashid Raza, guys. Hai guys, Assalamualaikum. Okay guys, Rashid, introduce sikit. Okay, nama aku Rashid Razak, berumur 26 tahun ni. So, aku dah berkecimpung dalam bidang hartanah ni dah setahun 6 bulan. Baru setahun 6 bulan lah. Tapi sebelum aku buat property ni, aku buat something yang different daripada bidang ni. Aku tak pernah terfikir pun nak join property ni kan. So, apa yang aku buat tu, aku akan cerita lah hari ni. So, terima kasih lah Syoki jemput aku untuk podcast hari ni. Okay, welcome Rashid. Thank you juga sebab sudi join untuk podcast ni. Okay, tadi Rashid dah bagi tahu lah, maksudnya di dalam property punya industri ni jadi sebagai seorang rent ataupun eja hartanah ni setahun 6 bulan Tahun 6 bulan. Oh, tak sampai 2 tahun lagi lah? Belum lagi. Masuk official 2 tahun tahun depan? Tahun depan bulan 5. Bulan 5, 6 2 tahun lah. 6 tahun. Okay,